Persoalan dia lah ni, yang saya timbulkan di awal tadi, kita sayang kat Nabi. Kita kata kita sayang dekat Nabi. Tapi berapa pesanan Nabi yang kita pegang menjadikan dia sebagai pedoman di dalam kehidupan? Berapa? Jujur, Pak Long, jujur. Tak payah nak sebut kuat-kuat. Pak Long sebut dekat diri Pak Long. Mak Long sebut dalam diri Mak Long. Saya tanya, jawab dalam diri. Berapa hadis takatlah yang Pak Long dan Mak Long dah hafal? Jangan tanya ayat Quran. No, Pak Long, no. Jangan tanya ayat Quran. Tanya hadis berapa dah hafal? Umur 60. Berapa hadis dah Pak Long hafal? Korang-korang ada tak 15 hadis Pak Long hafal? Haram. Mau Pak Long balik nanti Pak Long. Mau balik tu bahasa kasak agak kat lembut lah sikit. Mau Pak Long piak nanti ni. Pak Long nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Berapa hadis dah hafal?